semua, sebagai ucapan daripada saya sepenuh Raya Aidilfitri ini kepada staf Muhammad Anis and Company, kita dah face so many challenges together dan through hard work and teamwork, we have come out stronger until now. So we truly appreciate all the effort yang kita semua dah letakkan, dedication yang each of us dah letakkan dalam kita punya kerja. So we know that it hasn't been easy, tapi thank you for that. So to our clients, thank you for your continuous trust and support towards Muhammad Anis and Company. Tanpa klien, kami pun tak akan sampai ke tahap ini. Dan to our family yang tersayang, so thank you for always being there, supporting us, listening to us, sedih, gembira semua. Dan sebenarnya raya ni sama-samalah kita mengingati mereka yang susah, mereka yang serba kekurangan. So diharapkan kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada dan kita strive for a better us and better future ahead. Dan saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwani mewakili tim operasi Muhammad Anis and Company ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua pelanggan, rakan niaga serta seluruh warga kerja Muhammad Anis and Company yang mana telah bertukus lumus sepanjang tahun ini. Buat semua staf yang telah bertukus lumus, terima kasih atas komitmen dan juga usaha yang dalam memastikan kelancaran operasi syarikat ini. Semoga Syawal ini menjadi waktu untuk kita berehat, meraihkan bersama keluarga dan juga mengumpul semangat baru untuk terus maju bersama. Semoga Aidilfitri ini membawa kebahagiaan, keberkatan dan juga kejayaan kepada kita semua. Selamat pulang ke kampung halaman, pandilah dengan cermat dan nikmatilah saat bersama insan yang tersayang. Itu saja daripada saya, Syazwani mewakili tim operasi Muhammad Anis and Company. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Farhan Syafiq bin Latif Syam daripada Muhammad Anis and Company. Pertamanya saya nak mengucapkan Selamat Hari Raya dan maaf zahir dan batin kepada semua, terutamanya ibu bapa saya. Ibu, abah minta maaf. Nanti time raya kita minta maaf lain lah. Okey. Keduanya, saya nak ucapkan Selamat Hari Raya juga kepada isteri tercinta. Selamat Hari Raya sayang. Okey. Untuk anak saya Noh Yusof, Selamat Hari Raya Yusof. Nanti bawa balik, okey. Next saya nak ucapkan Selamat Hari Raya kepada majikan saya, Sir Muhammad Anis. Saya ucapkan terima kasih Sir, sepanjang saya bekerja kat sini. Ucapkan terima kasih untuk tunjuk ajar yang Sir bagi kat saya. Saya nak ucapkan juga Selamat Hari Raya kepada rakan-rakan kerja saya. Saya tak sebut nama satu-satu panjang. Tapi Selamat Hari Raya semualah. Dan saya minta maaf apa-apa kurang, minta halal apa yang kurang dan lebih lah. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iftikar bin Muhammad Hanifah, mewakili Accounting Department Muhammad Anis and Company. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh umat Islam. Yang pertama sekali, saya ingin mengucapkan kepada bapa saya, Selamat Hari Raya Bapa. Dan yang kedua, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada majikan saya iaitu Encik Anis yang banyak memberi tunjuk ajar kepada saya. Dan saya tidak lupa juga ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada Head of Department saya iaitu Encik Farhan yang banyak memberi ilmu tentang accounting kepada saya. Dan akhir sekali saya ingin mengucapkan kepada semua staf-staf MAC yang banyak membantu dan memberi kasih sayang yang baik. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Semoga raya kali ini dapat memberkati kita semua dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Minal aydin wal faizin kuntu wa antum bil khair. Saya Wan Muhammad Hazwan bin Wan Sajin selaku HOD Tax Department ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri,
maaf zahir dan batin diucapkan kepada seluruh umat Islam. Ramadan yang telah berlalu, kita anggaplah, kita mengharaplah Ramadan yang berlalu ini Ramadan yang paling terbaik yang kita pernah lalui. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita, insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mustaqim bin Kadir bin Sadi daripada Tax Department Muhammad Anis and Company. Taqabbalallahu minna wa minkum kepada semua umat Islam di luar sana. Semoga setiap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu. Syawal ini merupakan satu bulan kemenangan setelah kita berpuasa selama sebulan. Dan Syawal ini ataupun Aidilfitri ini bukan sekadar satu perayaan, tetapi ianya adalah peluang untuk kita memperbaiki hubungan kita sesama manusia dengan kita bermaaf-maafan, ziarah menziarahi antara satu sama. Aidilfitri ini juga kita digalakkan untuk kita berpuasa 6 hari. Seperti mana sabda Nabi SAW, bahawa siapa yang berpuasa Ramadan sebulan diikuti 6 hari di Syawal, maka puasanya umpama berpuasa sepanjang tahun. Jadi untuk itu sama-sama kita jangan lupa untuk kita berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Akhir kalam daripada saya, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan Syarif bin Abdul Rahim, mewakili Audit Department Muhammad Anis and Company, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izman bin Salim. Saya dari Audit Department. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Alhamdulillah sudah sebulan kita berpuasa. Diharap kita mendapat puasa yang barakah. Kalam, selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikram bin Abdul Rahman dari Company Secretary Department ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam yang menyambutnya. Kepada yang ingin pulang kampung, berhati-hatilah di jalan raya. Patuhi peraturan yang ada. Fokus terhadap pemanduan. Saya akhiri saya punya ucapan ini dengan seperangkap pantun. Ramadan bakal beransur pergi, Syawal menjelma di Aidilfitri. Seikhlas hati menyusun jari, pemohon dimaaf kekilafan diri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.